dan kita akan datang lagi ke sini untuk buat another session lah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fikri. Saya sebagai Vessel Traffic Coordinator. Saya kepada teammate, lepas tu understanding each other. Daripada aktiviti ni, first pengurusan masa. Sebab macam yang kita tahu, aktiviti sini memang kena on time, dan ada certain aktiviti macam kita kena siapkan dalam masa yang tertentu. Okey, kalau macam tu ATV lah semestinya. Sebab saya suka sport yang lasak. Dan kita akan datang lagi ke sini untuk buat another session lah. So saya bagi 8.5 sebab ni adalah first team building yang saya pergi. So quite fun.